Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum bulannya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama yang diberi tanpa diminta, Siti Nur Attirah Hazwani binti Muhammad Rushdin. Saya merupakan pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Falakiyah dengan kod DRA 6001. Hari ini saya ingin membawa anda menyelami sebuah novel yang cukup menghayat hati dan mampu membuat air mata pembaca jatuh tanpa disedari. Novel ini berjudul Pada Subuhnya Membawaku Pergi. Ia merupakan karya Yahya Samad, terbitan Magostin Publication, di mana cetakan pertamanya pada Oktober tahun 2023. Novel ini mengandungi 391 halaman dan berharga RM37 bagi Semenanjung Malaysia, manakala di Sabah dan Sarawak berharga RM40. Novel Pada Subuhnya Membawaku Pergi ini membawa kita menghayati kisah hidup kanak-kanak yang hidup dalam penderitaan. Iskandar Zulkarnain nama yang diberi, seorang budak lelaki yang hidupnya penuh dengan luka. Bukan sekadar luka di tubuh tetapi juga luka di hati. Iskandar bukanlah budak yang nakal, bukan juga budak yang jahat. Ia hanyalah seorang anak kecil yang mengharapkan kebahagiaan. Sejak kecil, ayahnya selalu melepaskan kemarahannya sehinggalah melonjak dewasa. Tangan yang sepatutnya membelai menjadi tangan yang mencederakan. Suara yang sepatutnya menenangkan menjadi suara yang sangat menakutkan. Ibunya hanya mampu melihat, bukan kerana tidak sayang, tapi dia juga tersepit dalam ketakutan. Disebabkan itu, Iskandar terus menderita dalam diam tanpa sesiapa pun yang tahu dan tanpa sesiapa pun yang peduli. Novel ini bukan sekadar cerita, ia adalah gambaran realiti mungkin berlaku di sekeliling kita. Ia mengingatkan kita bahawa tidak semua rumah ialah syurga bagi seorang anak dan tidak semua ibu bapa mampu menjadi pelindung. Selain daripada jalan cerita yang menarik, novel ini juga mempunyai bahasa yang sangat tinggi, iaitu Yahya Samad menggunakan bahasa yang mudah difahami dan mampu menusuk jiwa seorang pembaca. Watak Iskandar bukanlah sekadar satu rekaan, tetapi ia adalah cerminan kepada ramai individu di luar sana yang bergelut dalam trauma dan ketakutan. Saya sangat mensyorkan buku ini kepada semua orang, bukan hanya kepada remaja tetapi juga ibu bapa dan masyarakat umum. Kerana kisah ini bukan sekadar cerita, ia adalah satu cerminan tentang realiti kehidupan. Dalam hidup ini, setiap luka pasti ada penawarnya dan setiap kesedihan pasti ada pengakhirannya. Seperti janji Allah di surah Al-Insyirah ayat ke-6, sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Terbang tinggi siram merama, singgah jua di pohon sena. Terima kasih atas bersama. Semoga berjumpa di lain masa. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.